Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang dikurniakan. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh teladan sepanjang zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safia dan Cilik pada hari ini. Hari ini saya ingin kongsikan satu tajuk yang sangat penting, Islam cara hidup sempurna. Rakan-rakan, saya nak tanya ni, kenapa Islam dikatakan sempurna? Kerana Islam bukan sekadar agama, tetapi cara hidup dari bangun tidur hingga tidur semula. Segalanya ada panduan dalam Islam. Hari ini saya ingin kongsikan 4 perkara yang membuktikan bahawa Islam adalah cara hidup sempurna. Yang pertama, Islam melatih kita supaya mengingati Allah dalam setiap perbuatan. Contohnya seperti solat 5 waktu, membaca Al-Quran, berdoa dan semuanya yang membina hubungan hati dengan Allah. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Melalui ibadah, kita akan jadi lebih tenang, yakin dan kuat semangat. Ibadah bukan beban, tetapi satu latihan jiwa. Seterusnya, Rasulullah SAW bukan sahaja guru yang hebat, tetapi insan yang paling berakhlak. Baginda jujur, sabar, penyayang dan pemaaf. Kita diajar supaya berkata baik, hormat ibu bapa, guru dan tidak menyakiti sesiapa pun, hatta haiwan sekalipun. Senyum itu sedekah, berkata baik itu pun pahala. Hadis Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, Islam sangat menitik beratkan kebersihan. Kita disuruh berwuduk, mandi dan menjaga kebersihan makanan dan pakaian. Kebersihan bukan hanya pada fizikal, tetapi hati dan minda. Sabda Nabi SAW, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Badan bersih, hati bersih, insya-Allah hidup diberkati Allah dan disayangi ramai. Akhir sekali, Islam menggalakkan umatnya supaya rajin menuntut ilmu dan berusaha menjadi insan yang berjaya. Sabda Nabi SAW, menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap Muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang berilmu akan memimpin dunia. Dengan ilmu, kita akan bantu masyarakat dan bawa kebaikan. Kawan-kawan sekalian, dengarlah kalam suci ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu, serta aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku redha Islam sebagai agama untukmu. Jadi, marilah kita hayati dan amalkan Islam dalam setiap aspek kehidupan. Barulah kita menjadi muslim yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Jom kita amalkan Islam sebagai cara hidup sempurna agar kita berjaya di dunia dan akhirat. Sekian sahaja daripada saya dan Encik Aisyah. Cinta ilmu, cinta Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.